Tidur ya. Tidur ya nak ya. Mama ada ni. Mama ada ni. Jangan takut tak. Mama ada. Tidur tak. Tidur. Tidur tak. Tak ada siapa. Mama tak nakkan tinggalkan awak. Mama takkan tinggalkan awak. Kau nak ambil anak aku lah? Ni anak aku tak? Anak aku. Kau jangan ambil anak aku. Kau jangan dekat dengan aku. Kau suruh aku buang dia. Kau orang cuma jahat. Kau orang sendiri. Mama tak tinggalkan awak pun. Dia orang yang suruh. Mama salah. Mama tak tinggalkan awak pun. Mama sayang awak. Mana anakku? Mana anakku? Aku rindu. Mana dia? Mana anakku ni? Aku nak. Nampak di mana-mana yang nampak. Apa kak? Kak? Alamak, orang lapar je dia minta duit besar. Tadi Mama kat belakang saya je. Aunty nampak tak mak saya? Mak saya pakai warna putih. Tak tahu. Balik. Saya nak peluk Mama. Saya nak balik. Mama. Mana Mama? Saya nak balik. Saya nak peluk Mama.
Aku Abi garam pintar. Budak anak. Apa tengok-tengok? Tak pernah tengok I cantik tau. Hey, I'm pretty. Hello. Hello, I'm pretty. Hey, you sleep with me last night. You remember? Remember? Hey, you have to pay me back. Hey, you have to pay me back. Tunggu Binti. Aku make up mahal-mahal ribu-ribu tau. Ribu-ribu kat sini Binti apa bas. Hey, dah sini awak sini saya kat sini. Lah, tak payah dia ni. Hello. Hi, you remember me? You sleep with me. Yeah, you. Huh? You don't know? You don't know? How come you don't know? You don't know? You don't know me? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bila you? Auntie, come here, auntie. Look at me. I'm pretty. You don't know? Kenapa semua orang tak kenal aku ni? Aku cantik kat sini, kat KL ni. Saya. Alah, sombonglah dia orang ni semua. Dia ni gila lah. Aku cantik kat sini. Make up aku mahal beribu-ribu ni. Seorang pun tak nampak ke aku kat sini? Hello. How are you? I'm pretty or not? Huh? I'm pretty? Depends. What? I'm pretty, you know. You remember? You bring me that thing? You forgot to pay me money. Oh. Yeah. Where's my money? Oh, that's my friend. You tell you. Why your friend? Give me my money. I want my money. I want to buy my makeup. You see, I want to buy my makeup. Please, I want to buy my makeup. You want my flower? No, please help me. Help me.
Mana ni? Tak ada pun. Siapa ni? Tak ada pun diorang ni. Cik, tongkat baru Cik. Boleh minta RM1 Cik. Cik, boleh minta RM1 Cik. Cik, RM1 Cik. Tisu satu. Boleh minta RM1 Cik. Cik. Cik, boleh minta RM1 Cik. Tisu. Cik, boleh mendapatkan satu tisu Cik. Cik, boleh minta RM1 untuk beli tongkat baru. Boleh dapatkan RM1 Cik. Tomorrow morning until 11 p.m. Yeah. Until tomorrow 12 p.m. Tuan, boleh dapatkan RM1 Tuan. Tempat baru ya. Alhamdulillah Tuan. Semoga Allah mengurniakan rezeki buat Tuan dan sekeluarga Tuan. Semoga Allah memberkati Tuan dan kerja Tuan. Amin. Ya Tuhanku, Kau murahkanlah rezeki aku ya Allah. Kau mudahkanlah urusanku pada hari ini ya Allah. Kau murahkanlah rezeki setiap insan yang bantu aku ini ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, berkatilah segala usaha aku ini ya Allah. Ikin kat mana? Ikin. Assalamualaikum bang. Salam, dari mana ni Cik? Tumpang tanya bang. Ini alamat mana bang? Ini alamat ni jauh ni, bukan kat sini ni. Cari anak saya bang. Anak Cik. Cik kena keluar Cik. Sebab kosong kerajaan. Cik kalau nak cari anak Cik, Cik kena balik polis. Tolong. Kena keluar dia polis. Minta maaf Cik, kena keluar Cik sekarang Cik. Anak saya tak jumpa anak saya Cik. Minta maaf Cik, kami tak boleh keluar. Cik kena Kasih. Ikin. Ikin kat mana? Apa nak Ikin?
Ikin. Apa? Ikin. Adik tolong Acik mana dek? Dek ni kat mana dek? Acik cari anak Aziz dek. Ini jauh, Cik. Jauh. Di mana saya nak pergi sini dek? Cik boleh tolong telefon anak Acik? Boleh. Acik tolong dek. Boleh. Acik tak tahu nak pergi mana. Tolong ya dek. Maaf ya dek. Acik dah 2 hari dah kat sini. Acik tak jumpa rumah anak Acik. Ikin, tolong mak Ikin. Kurang ibu saya macam Tak boleh. Dek, habis Acik lapar. Adik ada makanan dek. Adik, lapar. Saya pun kalau ada makanan saya bagi. Ini saya pun tak ada makanan ni. Acik lapar dek. Tak ada dek. Apalah dek, terima kasih ya dek. Apa? Assalamualaikum dek. Tolong boleh dek. Dek ini tahu kat mana dek? Ini mak anak Acik. Acik nak pergi dekat sini. Dek Acik lapar. Dek ada makanan. Acik dah 2 hari dah tak makan. Acik lapar. Nak beli makanan? Ini ada makanan. Makanan tak ada. Mana Yasmin saya? Mana Yasmin saya? Mana Yasmin aku? Kenapa kau tinggalkan dia? Bang, mana Yasmin saya bang? Mana saya bang, mana Yasmin saya bang? Bang, apa kenal apa Yasmin saya bang? Yasmin!
Mana Yasmin aku? Mana Yasmin aku? Aku Yasmin. Mana Yasmin? Cantiknya. Kasya tengok bangunan tu, Kasya. Kasya tengok tu. Panaslah Kasya, kejap nanti ni ambil ni kejap. Panas Kasya? 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 Kasya kat mana? Kasya? Kasya? Kasya kat mana Kasya? Kasya? Mas. Adik, akak hilang anak adik. Sekejap dia budak. Tadi dia berjalan kat situ. Tiba-tiba dia hilang. Budak dalam 9 tahun, dia pakai seluar warna jeans. Nampak tak? Kejap dia tadi kat situ. Oh adik, nampak dia tadi tak tahu ni, tempat tadi memang jalan dia kat sini. Jalan-jalan je. Nak ambil kejap, tengok dah tak ada dah. Mereka sekejap dah tak ada dah. Tak nampak nampak Asal pergi mana? Kan kita jadi nak makan aiskrim. Kasih janganlah buat Umi macam ni. Kita nak jadi makan aiskrim tadi. Kasih kat mana? Nak kasih. Nak kasih. Kasih kat mana? Jangan buat Umi macam ni. Umi janji tak marah Tasya lagi. Tasya. Tolong, Tasya hilang. Tolong. Tolong. Tasya. Tolong, Abang saya hilang. Tolong, Abang saya hilang. Cik, cik. Tasya. Kena janji tadi tak pergi makan aiskrim. Umi tengok dah sekejap je. Kasya pergi mana? Janganlah buat Umi macam ni, Kasya. Laksanakan tas daripada Cikgu Wati. This is a